Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kata musannif li khabari kerana khabar, kerana hadis. Ini pada menjadi dalil bahawasanya sunat ketika qada hajat itu ialah kita diam, tidak berkata-kata. Mana kalau berkata-kata ketika mana qada hajat, hukum dia adalah makruh. Melainkan kerana ada hajat lah, sebagaimana kita memberi peringatan pada orang yang buta, yang nak jatuh longkang ke, nak kena langgar dengan kereta ke, bahkan itu wajib lah. Mana hadis dia yang kata atau mana dalil dia menyatakan bahawasanya bercakap-cakap ketika qada hajat itu hukum dia adalah makruh. Li khabarin, kerana khabar la yakhruju ar-rajulani, la yakhruju ar-rajulani, tidak keluar oleh dua orang laki-laki. La yakhruju ar-rajulani, tidak keluar oleh dua orang laki-laki. Yadribani, mendatanglah keduanya. Yadribani, mendatanglah keduanya rajulani. Al-ghaita, akan berak. Kashifaini, hal keadaan terbuka keduanya rajulani. Kashifaini, hal keadaan buka, hal keadaan buka keduanya rajulani. Kashifaini, buka keduanya rajulani an auratihima, daripada aurat keduanya rajulani. Yatahaddasani, bercakap-cakap. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, yahmadu, murkalah ia ya Allah, ala zalika, di atas demikian itu kashful aurah wa tahdis. Ala zalika, di atas demikian itu kashful aurah, membuka aurat, wa tahdisi, dan bercakap-cakap. Yang pertama, Allah Ta'ala buka kerana buka aurat. Yang kedua, kerana bercakap-cakap. Jadi bercakap-cakap dalam tanda syahid, kita bercakap-cakap dalam tanda itu hukum dia adalah makruh. Rawahu, telah meriwayat akan hazal hadis. Rawahu, telah meriwayat akan hazal hadis al-hakim, oleh hakim. Wa sahhahahu, dan telah mengusahihlah
ia al-hakim akan hazal hadis, akan hadis ini. Jadi syahidnya tu tak boleh dalam tanda kita bersama-sama bercakap-cakap. Cakap seorang bila boleh, dia senyap dah. Bagi selesai ni seorang cakap kuzak je nak. Kuzak kalau cakap seorang. Wa ma'na yadribani, wa ma'na yadribani, dan makna yadribani ya'tiyani ialah makna ya'tiyani, makna datang. Usaha ni. Wal maqtu, dan bermula mana al maqtu yang qatu dah. Wal maqtu al bughdu, mana marah. Wa bermula dia al bughdu. Wa in kana, sekalipun adalah ia al bughdu. Wa in kana, sekalipun adalah ia al-bughd, ala al-majmu'i, di atas perhimpunan dua perkara. Ala al-majmu'i, di atas perhimpunan dua perkara. Ala al-majmu'i, di atas perhimpunan dua perkara. Ala al-majmu'i, mana di atas perhimpunan dua perkara. Fabughdhu mujibatihi makruh. Fabughdhu mujibatihi makruh. Fabughdhu mujibatihi. Fabughdhu mujibatihi, maka marah perkara yang mewajibkan dia akan marah. Fabughdhu mujibati, maka marah, yani at-tahaddus, cakap-cakap. Fabughdhu, maka marah, iaitu at-tahaddus. Mujibatihi, mewajib akannya. Nyonya mana? Mujibatihi, mana perkara-perkara yang mewajib akan nyonya al-bughd. Pada makruhun ialah makruh. Makruhun ialah makruh. Mana marah tu ialah makruh. Ialah makruh. Habis itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, falau a'tasha, falau atasa, falau atasa, falau atasa hamidallaha ta'ala biqalbihi wa la yuharrik lisanahu ay bikalami yusmi'u bihi nafsah. Falau atasa, maka jikalau bersihlah ia seorang, iaitulah seorang yang qada hajat. Falau atasa, maka jikalau bersihlah ia seorang yang qada hajat. Seorang berhajat bersih dengan ada bebas ni kan. Dua taik dah. Hamidah, nasaya memujilah ia qadil hajat. Awak yang qada hajat Allah Ta'ala, akan Allah Ta'ala, biqalbihi, dalam hatinya qadil hajat. Biqalbihi, dalam hatinya qadil hajat. Dia bersih, kemudian dia mengucap kemudian dia memuji Allah. Puji itu dalam hati. Walam yuharrik, dan tidak menggeraklah ia qadil hajat. Walam yuharrik, dan tidak menggeraklah ia qadil hajat. Walam yuharrik, dan tidak menggeraklah ia qadil hajat. Lisanahu, akan lidahnya qadil hajat.
dah hati dah, dia pun kata alhamdulillah tu dah hati. Lidah dia pun tak gerak. Ai bi kalamin, ai iaitu bi kalamin, dengan kalam. Yusmi'u yang memperdengar, ia qadil hadath. Ai bi kalamin, ai bi kalamin, dengan kalam. Yusmi'u yang memperdengar, ia seorang qadil hadath. Bihi dengannya kalam. Nafsahu dirinya, nafsahu akan dirinya, qadil hadath. Mana dia boleh nak puji dan puji dalam hati. Idlah kerana tidak, idlah yukruh kerana tidak dimakruhkan, idlah yukruh kerana tidak dimakruhkan, al-hamsu oleh hembus angin, walat tanahnuhu dan batu, walat tanahnuhu dan batu. Cakap angin, cakap batu tak makruh. Makruh yang bercakap cakap selah. Wa zahiru kalamiha. Jadi kalau nak puji, ialah puji dalam hati. Tidak makruh. Wa zahiru kalamihim, dan bermula zahir kalam mereka itu fuqaha. Wa zahiru kalamihim, dan bermula zahir kalam mereka itu fuqaha. Annal qira'ata, bahawa baca. Apa yang disebut alhamdulillah. La tahrumu, tidak haram ia al-qira'ah. La tahrumu, tidak haramlah ia al-qira'ah. Hina izin, pada ketika itu, yakni pada ketika qada hajat. Hina izin, pada ketika itu, hina qada'ul hajat. Ketika qada hajat itu baca, tidak makruh. Hina izin, pada ketika itu, tidak haram. Pada ketika tidak makruh, tidak haram. La tahrumu, tidak haram lah ia al-qira'ah hina izin, pada ketika itu, pada ketika qada hajat. Sebab Allah pun tak haram, makruh lah. Wa qala ibnu Kajjin, wa qawlu ibni Kajjin, wa qawlu ibni Kajjin, dan perkataan ibnu Kajjin. Wa qawlu ibni Kajjin, dan kata ibnu Kajjin, innaha, sesungguhnya qira'ah la tajuzu, tidak haruslah ia qira'ah. Jadi tidak harus yang apa? Haram. Tak boleh. Ai jawazan, ai jawaz iaitu harus. Mustawiyat tarafaini, mustawiyat tarafaini, bersamaan dua tepi. Apa dua tepi? Wahuma al-fi'lu wa tarku. Ai wahuma al-fi'lu wa tarku, itu al-fi'lu wa tarku. Al-fi'lu mana buat, wa tarku tidak. Fatukrahu, maka dimakruh akan dia akan al-qira'ah. Fatukrahu, maka dimakruhkan dia al-qira'ah. Wa in qala al-Azra'i, sekalipun telah berkata oleh Azra'i, lama al-la'iqu, bermula perkara yang layak. Al-la'iqu, bermula perkara yang layak. Bita'zimi, dengan membesarkan Quran itu. Kira aku membaca Quran. Bita'zimi, dengan membesarkan Quran itu. Al-man'u, ialah tegah, ay man'ul qira'ah, tegah baca. Haram baca.
Al-man'u tegah ni man'ul qiraati, tegah baca ni haram baca Quran dalam tanda. Ada ulama termakruh pada kan. Zahir perkataan fuqaha makruh dia baca Quran. Tapi kata Syekh Azra'i yang layak yang patut di Quran ya, kita membesarkan Quran ialah haram baca Quran dalam tanda. Jadi kita ni ahli ilmu yang kita pilih jangan baca Quran dalam tanda. Itu ada kata Rasulullah. Jangan baca Quran dalam tanda kan. Tak kira sama ada kita berpegang pada kata haram ataupun makruh kerana jangan baca dalam tanda, jangan baca sebab tak selayak waktu tempat najis. Wajsan kalau macam koloh macam koloh tak apalah. Koloh tu ke tanah kita tengah bengok kalau koloh tu tengah bengok sama. Wa yusannu dan disunat. Wa yusannu dan disunat ya. Alla yazura bahawa tidak melihat ia seorang. Alla yazura bahawa tidak melihat ia seorang ila farjihi kepada kemaluannya seorang. Ila farji kepada kemaluan seorang. Jangan tengok kemaluan kamu jika kamu berak. Makruh kan. Mana kemaluan di sini kubur zakat. Zakat tengok bunga tengok macam mana. Bunga tak nampak lah. Nampak zakat lah nampaknya. Bunga tak kena buat genetik apa mana payah kan. Ada zakat ni kita tengok ni. Tengok hai. Seperti hai seperti ni ikat ni. Wala ilal kharij. Wala ilal kharij dan tidak kepada najis yang keluar. Wala ilal kharij dan tidak menilik ilal kharij kepada najis yang keluar minhu daripadanya farjihi. Minhu daripadanya farjihi. Air kecil ke tahi ke jangan tengok makruh. Kecuali kita nak tengok tu sebab apa? Sebab doktor suruh tengok tahi kita tenggelam ke ataupun timbul. Mana nak tahu keadaan perut kita sakit ke tak kan. Dia sahaja nak tengok. Sayang pula buat Wala ila samai dan tidak menilik ketika kata hajat lah. Wala ila sama dan tidak melihat, tidak menilik ila samai kepada langit. Jangan tengok ke langit. Tengok ke atas lah. Itu tanah ni ke atas. Wala ya'bathu dan tidak bermain-mainlah ia qadil hadat. Wala ya'bathu dan tidak bermain-mainlah ia qadil hadat biyadihi dengan tangannya ia qadil hadat. Dia tanah duduk main tangan ke apa lah. Bersiap tu sah. Main meletup-letup tangan lah kan. Cocok lah. Mana tak boleh. Makhluk tu. Itu dia. Wala yaltafitu dan tidak berpalinglah ia seorang qadil hadat. Wala yaltafitu dan tidak berpalinglah ia qadil hadat. Yaminan sebelah kanan, wala shimalan dan sebelah kiri. Paling kanan kiri makruh. Tapi orang dulu dia ada qada hajat di sungai. Malam pula dia pergi. Kena tak selesa. Takut ada orang. Tu tengok kiri kanan-kanan ada orang nak tengok itu kan. Tu duduk berak pun dia tengok kiri kanan. Tapi dah tak nak buat apa kiri kanan tengok. Jadi maknanya kalau tangan tu dah main headset lagi juga makruh. Tangan pun makruh dah main headset lagi kan. Wala yastaqbilu dan tidak berhadaplah ia qadil hadat. Wala yastaqbilu dan tidak berhadaplah ia qadil hadat asy-syamsa akan matahari. Makruh dia. Wala al-qamara dan bulan. Jangan berhadap ke bulan. Makruh.
Bibaulin dengan kencing, wala ghaidin dan tidak juga dengan berak. Bibaulin dan dengan kencing, wala dan tidak ghaidin, maknanya berak. Tak boleh juga kan, berhadap ke arah bulan, berhadap ke arah matahari, berkencing ke berak. Itu maksudnya. Yukrahu lahu zalika, yukrahu lahu dimakruhkan baginya qadil hajat, zalika demikian itu, demikian istiqbalus syamsi wal qamari, zalika demikian itu istiqbalus syamsi wal qamari, wala yastadbiruhuma, wala yastadbiruhuma dan tidak membelakang ia qadil hajat, wala yastadbiru dan tidak membelakang ia qadil hajat akan keduanya yang asyamsa wal qamar, berhadap pun makruh, membelakang pun makruh. Ini kita pegang pada asal lah. Jadi kalau di padan, tapi kalau tempat yang memang disediakan untuk qada hajat, adakah makruh? Tak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wahada dan bermula ini kata karahatul istiqbali wal istidbari. Wahada dan bermula ini kata karahatul istiqbali wal istidbari, kata makruh berhadap ke arah kiblat, ke arah matahari dan bulan, dan membelakangkan matahari dan bulan. Barang pendapat jara berlaku lah, alaihi di atasnya Ibnul Muqri, oleh Ibnul Muqri fi raudi, dalam raudnya kitab dah raud, kitabnya Ibnul Muqri. Ibnul Muqri kata makruh berhadap dan juga makruh membelakangkan matahari dan juga bulan. Itu pendapat Ibnul Muqri. Walladhi naqalahu an-Nawawi, walladhi ay wal hukmul ladhi, dan bermula hukum yang, wal hukmul ladhi dan bermula hukum yang, naqalahu telah naqal akan dia akan alladhi, naqalahu telah naqal akan dia akan alladhi an-Nawawi oleh Imam Nawawi, naqalu fi asli raudati, fi asli raudati dalam asal raudah, anil jumhuri dan berjumhur ulama, annahu bahawasanya yukrahul istiqbalu dimakruhkan berhadap matahari dan bulan. Yukrahul istiqbalu dimakruhkan berhadap matahari bulan, dunal istidbari tidak membelakangkan matahari dan bulan. Hak kata makruh tu kalau berhadap ke arah kiblat, bukan membelakangkan kiblat, itu di atas pendapat Imam Nawawi, tadi itu Ibnul Muqri, ulama mazhab Syafi'i kan. Waqala dan telah berkatalah ia Imam An-Nawawi, waqala dan telah berkatalah ia An-Nawawi wal Imam Nawawi fil majmu'i dalam kitab majmu', wa huwa dan iaitu karahatul istiqbali dunal istidbari, wahwa dan iaitu kata karahatul istiqbal dunal istidbar, kata makruh berhadap tidak membelakangkan. As-sahihu ialah pendapat yang sahih, pendapat yang betul.
al-masyhuru yang masyhur. Al-masyhuru yang masyhur. Wahaza dan bermula ini as-sahihu al-masyhur. Wahaza bermula ini kata as-sahih atau as-sahihu al-masyhur. Wahaza al-mu'tamadu yang mu'tamad. Wa in qala sekalipun telah berkatalah ia ya Nawawi fit tahqiqi dalam tahqiq kita, innahu sesungguhnya istiqbal la asla tidak ada asal, tidak ada dalil. La asla tidak ada asal, tidak ada dalil yang kata menghadap kiblat menghadap matahari, bulan, membelakangkan keduanya tu. Lil karahati bagi tidak ada asal, tidak ada dalil yang kata makruh. Fal mukhtaru maka bermula qaul yang terpilih. Fal mukhtaru maka bermula qaul yang terpilih. Ibahatu ialah harusnya istiqbal. Ibahatu ialah harusnya istiqbal. Harus menghadap ke arah matahari ataupun bulan. Jadi di situ ada qil di dalam. Seeloknya kita hindarilah. Kata musani wa hukmu istiqbali baitil maqdisi. Wa hukmu dan bermula hukum istiqbali berhadap Baitul Maqdisi, Baitul Maqdis Palestina. Wastidbarihi dan membelakangkannya Baitul Maqdis. Wastidbarihi dan membelakangkannya Baitul Maqdis. Qabala hukmul istiqbali syamsi wal qamari. Hukmu ialah hukum, seperti hukum dibagi tasbih balik, ya hazah ada tasbih. Hukmu ialah hukum istiqbali syamsi berhadap matahari wal qamari dan bulan wastidbarihima dan membelakangkan keduanya nya asyamsi wal qamari. Wastidbarihima dan membelakangkan keduanya nya al-syamsi wal qamari. Sama pun dia. Di mananya kalau ikut Al-Mukhtar kata ibahat juga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa yusannu dan disunatkan. Wa yusannu dan disunatkan ayyub'ida bahawa menjauh ia qadil hajah, bahawa menjauh ia qadil hajah anin nasi daripada manusia fis sahra'i pada mana pada tempat lapang, jauh cari tempat yang clear jangan dekat dengan manusia lalu tempat yang clear sikit wa ma'ul hiqa dan barang yang dikias akan dikemak. Wa ma'ul hiqa dan barang dikias akan dikemak biha dengan nyonya sahra. Mana minal bunyani dan binani ila haisu sekira-kira la yusma'u tidak didengar, la yusma'u tidak didengar lil khariji bagi najis yang keluar, lil khariji bagi najis yang keluar minhu daripada qadil hadath, minhu daripada qadil hadath sautun suara, wala yashummu dan tidak bau, tidak dibau, dicium
wala yushammu dan tidak dicium lahu baginya kharij rihun angin, bau, bau. Wala yushammu dan tidak dicium lahu baginya al-kharij rihun. Cari tempat clear sikit. Bunyi lah, bau pula. Lepas tu rumah dalam tanah orang dulu tak buat dalam rumah ada tanah, dia buat jauh di luar. Sebab ni, sebab yalah, tanah tu tempat syaitan lah. Dia tak ada syaitan buat rumah syaitan lah. Waktu orang dulu dia buat di luar, Perak nak kecil di luar. Orang ni dia buat rumah, dalam bilik. Bahkan buat tanah buat tepi meja makan, tepi masak. Lepas berak kita tengok makan dengar lepas tu bau busuk ni. Buat jauh kan ni. Tapi kelebihan dia buat tanah dalam rumah ni, orang uzur pula lah. Orang uzur ni senang dia nak gunakan tanah. Orang tua-tua orang sakit di luar ni nak merangkak keluar. Boleh luar tu kan. Merangkak boleh sampai mati dulu dia. Susah sukar kan. Itu ada baik, ada kurang dia lah kan. Ada kebaikan dia, ada kurang dia. Tapi kalau buat demo dia jauhkan daripada kandas, jauhkan daripada tempat makan. Hari ni buat lagi, rumah dia buat tu kan dekat tempat makan. Nanti ada rumah dia ni nak buat jauh, buat satu tempat, bangunan satu tempat. Memang satu berak, buat campur. Ada tandas, ada bilik air, jauh pada polis. Ini punya makan kita. Pasal kata manusia berak, burung berak kan. Fa'in ta'azzara maka jika teruzur. Fa'in ta'azzara maka jika teruzur alaihi di atasnya nyanya qadir hajat. Al-ib'adu oleh menjauh, al-ib'adu oleh menjauh, anhum daripada mereka tu an-nas, anhum daripada mereka an-nas, sunnah lahum nasa disunatkan lahum bagi mereka itu an-nas, sunnah lahum nasa disunatkan bagi mereka an-nas, al-ib'adu menjauh, anhu an qadil hajat, anhu an qadil hajat. Kazalika seperti demikian itu. Kazalika seperti demikian itu, jadi seperti menjauh oleh qada hajat. Seperti demikian itu, ini seperti menjauh orang yang qada hajat itu. Begitulah manusia juga menjauhkan daripada mereka yang qada hajat. Kalaulah kita qada hajat tak ada jauh pasal tanah itu, kita ni pergi lagi jauh. Jauh tanah awak jual tanah dalam rumah kan. Kat dengan meja makan. Dia berak dengan dia tak ada jauh lah. Kita lah gila hidup. Dia jauh sini. Tutup lah. Jadi kalau kita nampak rumah tu kita mana tandas kita letak tandas. Dia jauh sebenarnya jauh daripada tempat makan kita. Cuba buat apa ni, kita reka plan itu biar tanah tu jangan duduk dekat tempat masak, tempat makan. Kita reka betul. Wayastatiru dan menutup ia qadil hajat. Wayastatiru dan menutup ia qadil hajat an a'yunihim daripada pandangan mereka itu an-nas. An a'yunihim daripada pandangan mereka itu an-nas bimurtafi'in dengan yang sesuatu yang tinggi. Bimurtafi'in dengan sesuatu yang tinggi. Sulusai zira'in 2/3 hasta. Sulusai zira'in 2/3 hasta fa'aksara ma'akamti. Itu 2/3 hasta berapa? Komisen ya. Ada bagi ni lah.
bainahu di antaranya qadil hajah, bainahu di antaranya qadil hajah, wa bainahu dan di antaranya murtafi'il, bainahu di antaranya murtafi'il, salasatu azru'in, 3 hasta, salasatu ada 3 hasta. Hadan tu punya kita dengan jawab 3 hasta. Fa'aqalla maka kurang dari 3 hasta. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata man ata barang siapa mendatang ia man al-ghaita akan ghaib, berak. Maknanya tempat qada hajat dia nak berak. Fal yastatir, maka hendak menutuplah ia man. Kalau ada tutup dengan berak ada tengok lagi tu kan. Fa illam yajid, maka jika tidak dapatlah ia man. Fa illam yajid, maka jika tidak dapatlah ia man, illa malaikan, ayyajma'a bahawa menghipunglah ia man, ayyajma'a bahawa menghipunglah ia man, kasiban akan selumbuk. Banyak apa selumbuk kan? Min ramlin, daripada pasir. Fal yastatir, maka nak menutuplah ia man, fal yastatir, maka nak menutuplah ia man, bihi dengan nyonya kasih min ramlan, min ramlin, kasiban min ramlin. Dia tutup dengan pasir, tutup dengan pasir. Dia biar itu nak bawa nampak. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan, yal'abu, bermain-mainlah ia syaitan, bermainlah ia syaitan, bimaqa'idi bani Adam, dengan punggung-punggung anak Adam. Tak ada kerja dia. Dia main punggung kita pula. Itu kita macam doa tu. Maksudnya tidak main punggung kita, main telah kita tu. Man fa'ala, mereka yang buatlah ia man. Faqad ahsana, maka eloklah, lebih eloklah ia. Faqad ahsana, maka sesungguhnya ahsana, eloklah ia man. Wa man la, dan mereka tidak buatlah ia man. Wa man la, dan mereka tidak buatlah ia man, fala haraja, maka tidak ada jenis salah. Fala haraja, maka tidak ada jenis salah, alaihi, di atas ia man. Habis. Sudah buat lah nak. Hukum manusia lain kita tengok tu buat tu. Wa yahsulu, dan hasil, wa yahsulu, dan hasil, as-satru, dinding, penutup dinding lah. Dinding yang mahalan. Birahilatin, dengan kenderaan. Tutup dengan kenderaan apa jadi lah. Hadatin, tanah yang tinggi. Hadatin, ataupun tanah yang tinggi. Irkha'i zailihi, atau menghulurkan tepi kainnya, ataupun menghulurkan tepi kainnya nyesai, pun sudah memadai. Haza, bermula ini kata sunat menutup daripada pandangan mereka itu. Haza, bermula ini kata sunat membuat penutup, menutup daripada pandangan manusia. Idza kana, apabila adalah bisahra'i di padang, au bunyanin, atau binaan,
La yumkinu yang tidak mungkin, tak boleh. La yumkinu yang tidak mungkin, yang tak boleh. Tasdifuhu, tasdifu buat atapnya. Tasdifu nak buat atapnya. Ka'an jalasa, seperti duduklah ia seorang. Ka'an jalasa, duduklah ia seorang. Fi wasati pada tengah. Makanin wasi, tempat yang luas. Fi wasati pada tengah. Makanin wasi, makan tempat yang luas. Fa in kana, maka jikalau adalah ia, fa in kana, maka jikalau adalah ia qadil hadath, orang yang qadil hadath fi bina'in, pada bina'an, yumkinu tasqifu, yumkinu tasqifu, yang boleh membuat atap nyonya binaan, membuat atap yang mungkin buat atap nyonya bina. Ai adatan, pada adat, kafa nastaya memadai. Kama fi asli rawdati, seperti mana dalam asal rawdah, kita rawdah. Bahawa nak halal daripada pandangan manusia tengok, kita kena buat penghadap. Kalau dilindung oleh pokok-pokok pun sudah memadai dah. Pokok yang tak berbuah, kalau pokok buah lalu buah nak hitam lah. Kalau dalam tanah tu tak ada lah. Memang dah disediakan dah. Dan dengan tanah nak buat, mana ni nak buat nutup lagi, nak buat hadang lagi, itu doa kan. Mesti padang, terbaik terbuka. Kita tak selesa orang nak tengok lagi, takut orang tengok. Qala, telah berkatalah ia Al-Imam Nawawi. Qala, telah berkatalah ia Al-Imam Nawawi fil Majmu'i, dalam kitab Majmu'. Wa hazal adabu, bermula ini adab, yani adabul istitar, adab kena buat dinding kan, nutup. Wa hazal adabu, dan bermula ini adab ni adabul istitar. Muttafaqun, ialah dipersetujui ala istihbabi, di atas sunatnya al-adab, ala istihbabi, di atas sunatnya al-adab. Habis. Wa mahallu, wa mahallu Allah.